Selamat pagi semua. Berada di hotel staycation bersama kawan. So actually it was just a last minute plan. So we literally don't have any idea of plan what we're going to do today. But anyways, I have some work that I need to complete it. I mean like it's not that much. Macam ada sikit lagi yang tak siap. So while waiting for my friends bangun, so I need to complete it and then we go for breakfast. Okay, so ya Allah muka aku orang tidur. So bye bye. Tiba bye bye. Shh. It's 8:42 now and I've done my work so I can go for my breakfast. So let's see what kind of breakfast that we're going to have. But then I need to kejut my friend first. Okay. Lepas tu rasa macam terbakar gitu kan. Try je lah makan cakul tak apa, okey je. Sekarang nak pergi breakfast. Dekat Coffee House Coffee Hotel. House. Tengoklah makanan apa ada. Makan kitchen. I wish they have kosong. Makan kitchen. Itu bukan dia market. Cheese, smoked cheese, chicken mushroom. I found chicken Chinese selection now. Let's go. Wow. Mana ni? Mati. What we get? A full of table with food. What we going to have for our breakfast? Ni nafsu semua ni. Dia. Tapi mungkin kita akan tambah lagi kot. The fuck, kalau tambah lagi pun takut. Kau jangan bangun Kau makan je pergi kita ambil. Jangan bangun. Jangan pergi cari tambah-tambah. Lepas tu, tak pun makcik tu macam, oh dah habis tadi, 15 minit dah habis lah. Macam buka dah 15 minit habis. Yang makcik-makcik tu sedap. Yang makcik-makcik kat Puchong, Niaga tu rumah, sofa tak sedap. Kat mana kita sedap? Location makcik-makcik Niaga. Dekat Desa Pandan. Tak sedap juga. Kan keramat pun ada satu tak sedap. Satu je lah. Kau rasa nasi lemak yang Taman Melody beratur tu, yang 70 yang pukul 4 pagi tu. Tak sedap pun. Biasa je. Tu makcik mana? Oh, ni. Makcik yang kat Cyber, yang opposite Salisbury tu. Makcik lemak tak merah. Tu sedap. Abang Raja approve, aku pun. Dia makcik dah minit tu. Dan makcik tu, benda tu dah legasi kat anak dia dah. Dah rasa dia masih sama. Ni dah lah sedap. Tiba-tiba anak tak berniaga. Cik sama semalam tak berniaga. Cik sakit. Always yang sakit one yang sedap. Macam masuk hospital sekarang. Pakcik, apa? Pakcik jatuh lah. Macam pakcik cakap, macam kalau nak sakit, masak nasi lemak dulu. Letak kat kedai. Saya jagakan. Bagi orang beli, kita orang jagakan. Kita makan semua. Tapi makcik pergi hospital. Tak susah lah makcik sarapan tadi yang sedap. Nak beli nasi lemak tak nak makan buruhan tu, cik boleh buta. So I just arrived at the hotel sebab I sangat sakit perut gila tadi. So diorang masih makan. So I'm going to gym. Tapi macam nak check out dah. Tapi we just go there lah macam 10 minit macam tu. Just tengok apa yang ada. Kecil tu, sini je. Dia punya pool macam ni je. Dia tak anak je. Nak Caca masuk ke dalam? Boleh masuk tanpa kesut. Tak tahu. Cakap nak melawat cakap. Betul. Cukup lah. Penat dah.
berdua denganmu. Oh wait, kena berasap cermin tu. Mana rasa cili. Kini tu Rosmah Mansur. Rosmah Mansur Mak Arif. Itu Rosmah Mak Arif. Rosmah Mak Arif pun dah salah. Kat luar ni tak ada view Dapat gini je. Now kita dah nak check out, tapi sebab si Alip Zoo tiba rasa nak berak pula kan. So kita duduk dekat lobby dulu. Let's see what the lobby looks. So spacious. Yeah, we also not sure where we going to, tapi sebab memang nak pergi LCG. So macam like walking distance je. Macam sebab hujan kat luar. Dan kita masih kenyang sebab because of the big breakfast, the big breakfast tadi. So let's see where we are going. No more TRX. I think whenever we met, we always go to TRX untuk saja pusing-pusing. Okay lah, tu je lah. Kita tengok kat mana kita nanti. Kita dah parking untuk pergi ke LCG, tapi jauh sikit lah parking sebab biasalah parking tu penuh. So let's see berapa panjang line yang kita ada kat situ. Buat Dia dekat dengan Rosel. Tempat Rosel. by the way, yang penting dapat parking, itu sahaja. Macam beberapa langkah je untuk sampai ke LCG. Betul tak? Tak jauh pun. Betul? Tapi it's better daripada nak parking dalam tu menunggu lama, kan? Betul? Waiting time 1 hour and 30 minutes. Sekarang depan kita ada 36 orang. Let's berjalan. Pergi mana? Pergi Love. Pergi Luckin Tengoklah, Coffee. pergi Love. Sebab sejam nampak. Love. Yang ni pun love juga. Mana ada Love? Aku dah basah berpeluh. Ya, penat nak jalan. Mana Luckin Coffee kat dia? Bantu dalam bangunan ni. Hari je. Luckin Coffee. Sekarang aku dah practice kan. Betul aku dah practice dah sebenarnya. Aku kerja sekarang pun seminggu. Sehari je cuti. Sehari setengah. Sehari setengah. Sebab satu half day. Manis lah. Baby, where's my husband? There's a husband. La ilaha illallah. Ni manja-manja lagi. Silahkan dia tidak. Tahu 1251 tu 2 pack je. Tidak aku. Tag sekarang. Bongok. Aku kan gambar kau aku nak tag. Baby, where the hell's my husband? Where the hell's my And tak nak sambung. Apa ni? Awal kering. Mana kalau nak passion brush tu sekarang? Sebab kau kan tak pernah rasa. Tapi nak order makan juga. Tak apa, yang tu kita orang order kat sini. Aku nak kat Tak, kau order je. Boleh dia ke? Sekejap aku nak bagi tahu apa aku nak. Lepas tu bagi tahu kita orang nak ya kan. Allah. dia ke sedap Dia dah. sedap tapi dia satu tu dah cukup, faham tak? Lepas tu kau tak bagi tahu aku awal. Tadi nak pergi dia dah bayar. Laparlah kau ni. Oi, tak nak cakap Kau tak Ambil satu je. Kau tahu tak nafsu aku bila Aina cakap sedap, aku cakap okey kena dua. Dia sedap Ah, tapi betul, satu aku cakap. sebab dia besar. Ah, nampak sorry. tak? Kawan Rod, aku boleh makan berdua kalau aku habis. Oh, okey. Dua. Dia besar, nampak tak? Besar. Logik lah kan, kau kata kau boleh habiskan dua, kita berempat. Pasti yang lain tu banyak juga. Dia nak order main lagi. Tak apa. Main tu kan kau cakap share kan. Tapi each of you Tapi order kita one. ada 4 mil. Dia tu. I don't understand how is it sharing. Kenapa kau berdua ada? Fokus ya. Aku nak juga. So aku campur. Aku memang nak makan pizza. Pizza. Ha. Dia lah pizza boy. Pizza dia 10 inci ya. 10 inci. Habis kan. Hello. Kita orang tak lunch kot. Kita orang sarapan je tadi. Bunyi Betul. teruk. Ha. Bunyi macam teruk tapi Tapi dia tak tahu sarapan kita macam mana. Tengoklah we order except for the focaccia. wait, what happened to your hand? Lama dah benda tu. Main bola. Okey dah. Itu je lah kita nak makan. Bye bye. Ya, tak boleh balik. Sekejap kita boleh dapat escort dah naik payung besar tu. Tapi sebab semakin jauh. Jauh pula ya apa? Hotdog cake. Hotdog Hotdog cake. haji.
Kita nak tunggu orang, tunggu kereta-kereta lalu lagi tau. Okay, ready Alik, kau kena gerak dulu. Kita pergi to station bus. 1, 2, 3. Gerak Ojan. Bye guys. Bye-bye. Kita duduk depan tu je. Berpisah kat station bus tu. Masuk station bus. Thank you. Bye. Bye-bye. Alik, berteduh. Station bus. Oh, tak boleh. Station bus. Station bus. Basah.